Bagi yang baru nak belajar untuk mula simpanan emas, ini adalah 3 langkah mudah yang boleh anda ikuti untuk mulakan simpanan emas anda. Yang pertama, tetapkan matlamat simpanan emas. Tanya diri kita tujuan kita simpan emas. Adakah untuk simpanan kecemasan, pendidikan anak atau bebas hutang? Matlamat bukan sahaja untuk tahu kegunaan emas kita nanti, tetapi matlamat akan menentukan berapa target jumlah simpanan emas kita, jumlah simpanan emas setiap bulan, saiz emas yang sesuai untuk dikeluarkan dan bila waktu yang sesuai untuk menjual emas kita. Langkah kedua, mulakan dengan bajet yang kita mampu. Ramai yang sangka mereka perlu ribuan ringgit untuk membeli emas. Di Public Gold sebenarnya anda boleh mula menyimpan emas serendah RM100 saja. Yang penting mula dulu dan bina tabiat menabung sekurang-kurangnya 6 bulan dan kena konsisten. Langkah ketiga, pilih platform untuk beli emas dengan syarikat yang sah dan patuh syariah. Pastikan anda beli emas dari institusi yang dipercayai, ada sijil ketulinan dan boleh beli dan jual emas dengan mudah. Public Gold adalah syarikat yang berkredibiliti. Selama 17 tahun, Public Gold beroperasi dan sudah ada 1.9 juta penyimpan emas. Transaksi jual beli adalah sangat mudah dan yang paling penting sekali, semua penyimpan emas dapat emas yang mereka beli. Simpanan emas ni bukan untuk cepat kaya atau nak kaut keuntungan saja. Simpanan emas ni sebenarnya adalah untuk kukuhkan kewangan kita perlahan-lahan dengan selamat. Walaupun kita menyimpan dalam jumlah yang kecil, tetapi kita buat secara konsisten dan berdisiplin, kita dapat membina kekayaan dengan emas. Bagi siapa yang masih lagi belum mula simpan emas dengan Public Gold, untuk daftar rujuk pin video saya atau isi back biru di bawah, saya akan bantu sebaiknya.